Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kaca buncis. Ni sudah tumbuh. Ni ada buah tak berbuah. Ni kaca buncis. Ni jadi kawan-kawan yang nak makan kaca buncis boleh marilah. Itu mungkin 2 minggu lagi buah banyak. Ni kaca buncis. Ni kita sudah buat itu apa? Paro-paro dia tu sudah siap. Ni dia baru buat tadi lah lepas raya tadi kan. Ni kaca buncis. Sana kita nak tunjuk itu petola pun. Petola ni. Ni petola ni. Tu kita itu. Petola ni lambat lagi tak ada nampak keluar bunga lagi. Ni petola. Ni petola. Ni bawah ni jagung. Jagung mana itu. Ni kita buat dari itu. Apa dia paro-paro sudah siap dah. Jadi kawan-kawan nak hajak mengidam makan itu buah petola boleh marilah. Ni sudah itu sudah siap dah. Ni satu lagi ni kaca botol. Ni paro kita sudah buat kaca botol. Sudah naik tapi mungkin kaca botol ni lambat lagi lah. Mungkin 2 bulan lagi sebab dia baru. Ni kaca botol kita. Bolehlah kawan-kawan kalau mari nak mengidam ke mengidam anak 3 ke bolehlah. Nak mari makan kaca botol ke, nak makan ular raja ke, nak makan sayur apa pendi pun boleh, nak makan itu petola boleh, kaca buncis okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.